Wahai gadis, apakah gerangan yang menyebabkan kamu berdekatan seperti ini? Dan apakah maksud gempak yang kamu sebutkan tadi? Jangan risau. Saya orang baik-baik. Maksud saya, kostum abang ni kan memang hebat sangat. Tapi ni kostum tema apa Gaya klasik ke perang zaman dahulu? I tak pernah nampak dan tahu pun. Kostum? Bahasa apakah ini? Aku tidak pernah dengar perkataan seperti ini lagi. Perisai ni nampak real doh. Dan pedang ni buatan tangan ke? Cepat sekali wahai gadis. Perisai dan pedang ini diperbuat daripada tanganku sendiri. Perangkapnya sungguh terdedah, namun kelakuannya tampak tidak mengendahkan akan hal itu. Apakah adat di tempat ini sedemikian pelik? Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.